Woi! Woi! Satu kejadian kecurian kabel yang melibatkan 4 individu dipercayai menaiki sebuah kenderaan jenis Proton S70 telah tular di media sosial baru-baru ini. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di kawasan Semenyih dan dirakam oleh seorang individu yang kebetulan berada berhampiran lokasi kejadian. Menerusi rakaman berkenaan, kelihatan 4 individu sedang bertindak memotong kabel kepada bahagian yang lebih pendek, dipercayai bagi memudahkan kabel tersebut dimuatkan ke dalam kenderaan mereka. Situasi menjadi tegang apabila pemilik rakaman bertindak menegur perbuatan tersebut dan meminta mereka menghentikan tindakan terbabit. Susulan teguran itu, kesemua individu berkenaan dilihat segera meninggalkan lokasi kejadian dengan menaiki kenderaan yang sama. Setakat ini, masih belum terdapat sebarang kenyataan rasmi atau maklumat lanjut daripada pihak berkuasa berhubung kejadian tersebut. Woi! Woi! Tengok nombor plate weh. Tak nampak ke weh?